Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 anda, untuk semua cerita panas, dari kancah bola sepak tempatan. Minggu ke-6, Liga Super Malaysia musim 2025-2026, dijangka akan membuka tirai dengan penuh drama, gol, dan emosi. Dalam video kali ini, turut disertakan dengan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Jangan lupa ya geng, sebelum kita teruskan, tekan butang like, share, dan langgan saluran ni. Jangan lupa juga aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tak ketinggalan dengan berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Hujung minggu ni, Liga Super 2025 minggu ke-6 bakal membara dengan aksi penuh mendebarkan. Pasukan-pasukan hebat akan turun padang, memburu 3 mata penting, jadi jangan lepaskan peluang untuk tengok secara live. Pada Jumaat 26 September 2025, DPMM FC lawan Kelantan Tengah Warriors FC di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas, bermula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Boleh ke Kelantan, gempur DPMM di gelanggang lawan. Kemudian pada Sabtu 27 September 2025, KL City lawan Terengganu FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Eras, sepak mula jam 5 petang, live di TV OK, Sukan RTM, dan RTM Click. Pertembungan sengit, dua pasukan atas carta Liga. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Negeri Sembilan lawan Sabah FC, di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, sepak mula jam 9 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Sabah FC perlu bangkit, atau terus merudum. Kemudian pada Ahad 28 September 2025, Kuching City lawan Immigration FC di Stadium Negeri, Kuching, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kuching City, mahu kekal dominan di laman sendiri. Jangan lupa perlawanan tertangguh Liga Super minggu keempat, pada Selasa 30 September 2025, Melaka FC lawan DPMM FC di Stadium Hang Jebat, Melaka, sepak mula jam 8.30 malam. Aksi kali ni penuh drama, penuh emosi. Siapa yang akan mengaum? Siapa yang bakal tersungkur? Pastikan anda saksikan semua perlawanan secara langsung, dan jangan lupa sokong pasukan kebanggaan anda. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super minggu ke-6 dan minggu ke-4 pindaan. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.